Halo guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, bertemu lagi kita di episod yang baru. Kita menunjukkan pukul 6.24 pagi. Kita akan menghala ke Satun, Kuala Lantar dan juga Songkla dan Hat Yai lah. Tapi kali ini saya tak berkeseorangan. Saya bersama dengan Afandi dan juga Gigi. Saya kena tengok balik setup saya ni, ngam tak ngam. So kali ni saya punya tool bag saya letak dekat luar bag. Saya ikat dekat tepi ni. Dulu saya pernah cuba kaedah ni, tapi dia tak memberikan kerjasama yang baik lah. Apa benda tadi tu menyeramkan. Kita memasuki highway melalui tol Slip River. Dia punya view, Masya Allah. Kita sekarang dekat Pekan Bido. Tadi tengok location orang masih lagi jauh, so saya decide untuk buang-buang masa sikit. Kita ambil duit dulu dekat Bido ni. Alright. Kita dah settle keluarkan duit. Have a night. Alright, so kita masuk balik dekat Bido. Kemudian kita akan teruskan perjalanan kita menuju ke ARR Tapah. Dan kemudian kita akan berhenti sebentar untuk breakfast dan juga RV kat sana lah. RM4 minyak first review. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita heading to, tak nak tengok lah, Gunung Sepanggul ke ataupun Sungai Dua. Let's go. So kita menghampiri tol Juru. Okay, so dah settle. Isi minyak dekat RNR Juru. Isi dalam RM21. Tak pernah saya isi minyak RM21 guys. Kali ni Kuala Lumpur ni saya reissue sikit dengan Kuala Lumpur. Gerak lu. So nak menyusuri Penang, kemudian terus menuju ke Water. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay, so nampaknya trafik di Penang pun nampaknya macam okay. So hopefully macam ni lah. Okay, nanti apa-apa saya sambung. Sungai Dua. Kita dah sampai di hutan kampung, tol hutan kampung. Lagi 17 minit untuk sampai ke Gotai. Cuaca alhamdulillah. Okay, tol Citra. Lagi 12 kilo. Okay, kita dah sampai dekat Gotai ni.
Tak, saya nak TM2 je. Masuk hari ni lah. Masuk hari ni. Okay, dah settle insurans dekat Kotai. Kita makan dulu. Okay, so dah settle breakfast semua. Kita nak menghala ke Wang Kelian untuk review dan juga masuk border 12.34 minit. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada semput-semput. Sekarang kita dekat area Unimap. Sekali ni masuk Thailand, kita masuk melalui Wang Kelian. Saya pun first time ni nak masuk Wang Kelian. Harap dipermudahkanlah urusan kita. Bismillah. Boleh rasa cuaca, dia punya bahang tu boleh rasa lah. The beauty of Perlis. Tengah jalan kedai kau buka dia. Kita dah memasuki kawasan main kona-kona dekat Wang Kelian dah start mendaki bukit. Ni betul-betul tak boleh main kona sini. Kona dia ekstrim guys. Okay, sudah sampai dekat Caltex Wang Kelian. Kita nak refill dulu. Slipper letak macam ni je. Kemudian kita akan sambung perjalanan kita menuju ke Thailand. Isi dalam 20. Isi dulu. Oh, sini dia kena isi dulu Kita isi dulu bagi full, dia kata. Pang 5. Dua kupang tak ada. Okay, masih. Okay guys, saya nak tukar bateri, tukar mic apa semua dulu. Kita baru saja lepas isi minyak tadi dekat Caltex Wang Kelian. Ni kita nak menghala ke border. Saya pun tak tahu macam mana susun atur cara border ni. Ini adalah pertama kali saya sampai ke border ni. Saya pun tak tahu, kita layan-layan je lah. Tadi pun lalu Wang Kelian pun dah, setelah sekian lama tak lalu Wang Kelian tadi, baru lalu tadi pun dah agak dah lupa-lupa, ingat lupa jalan dia. Ni kata lagi 3 kilo Wang Kelian. Saya tak ada map, tak ada apa ni. Depan ni ada apa? Ada UPP ataupun Aksum, agensi apa, pencegah penyeludupan. Selalu ada kat sini lah. Kita hanya buka Wiser. Kalau nak bagi ke Bukit Kayu Hitam tu, dorang sekalikan je. Macam ni dia jumpa ni dulu, Aksum ni.
Kemudian kita jalan. Assalamualaikum. Kenal boleh? Alright. Memang line pun tak ada sini. Saya dah masuk SIM card Thailand lah. Ada baru ada line. Saya pun tak tahu sebenarnya border kat mana ni. Ini blind. Okay, ini pengalaman baru untuk saya. Depan ni rasanya tu pemeriksaan immigration. Ni apa? Arkid niaga. Ada meniaga. Macam yang ni kan, kita nak potong dorang ke macam mana saya pun tak tahu. Tapi kita jalan je dulu. Kita cuba dulu. Tak tahu motor ikut masuk mana pun saya tak tahu. Nak kena potong line ke apa ke. Jabatan Immigration Malaysia. Alamak, kena ni ke? Berhenti, stop. Macam mana perasaan ni? Sekarang pukul 1. Okay. Bagi tengok settle. Belum apa dah basah ni. Okay, dah settle dekat border Wang Kelian. So sekarang ni nak pergi makan dulu. Panas guys, panas. Berapa jam? Sejak setengah jam je. Ada jam, berapa minit ke? Tadi kita ikutkan setengah jam macam ni. Aku kira kot. Aku kira. Panas tu. Kita dah pun settle dekat border ni. Ni nak menghala ke lunch, tempat lunch. Kalau ikutkan waktu Malaysia dah pukul 2 petang, tapi Thailand masih lagi pukul 12.49. Alright, bismillah, let's go. Slowly kita. Okay guys, leganya kena angin. Lega kena angin ni. Panas. Mana? Saya mirror saya dah bunyi lah. Okay, ni Wang Kelian. Okay, so ikutkan sini lagi 25 km lah. Saya bawa RM500 je ni. Tukar ke Thai baht dalam berapa? 4,000 kan? 4,000, 5,000 baht lah. Nak tengok cukup ke tak cukup. Hotel semua saya dah bayar tau. Hotel semua saya dah bayar. Cuba ni nak bayar minyak dengan makan je lah. Ni lagi pun sampai kena charge semua benda ni. Bateri pun dah low. Tu orang Malaysia lagi. Ini adalah pertama kali saya masuk dekat sini ni. Saya pun tak tahu jalan ni macam mana. Tapi okey lah, pengalaman baru lah kan. Dia simple je, dekat je. Dia punya custom Malaysia, custom Thailand dan juga immigration Malaysia, immigration Thailand dan juga custom Thailand dia dekat-dekat. Senang lah, kira tak susah pun. Bagi saya okey lah. Tadi pun proses plus minus dalam 40 minit lah. Selesai semua urusan. Tapi rasa kita mungkin keluar ikut Bukit Kayu Hitam nanti, ikut Sadau. Sini pun saya tak berani dah laju ni. Saya buat 75, 76. Kita santai je sebab jalan tak pernah lalu kan. Harap-harap cuaca baik lah, tak hujan. Kita menghala ke Nari-Nari Cafe untuk lunch. Kemudian kita terus ke hotel dan juga check in, rehat-rehat. Dan petang je lagi tengok-tengok lah. Kita nak pergi lepak dekat cafe untuk tengok sunset. Ini lebih kurang macam bright sunset lah. Hari ni sunset, esok sunset. Yelah, hari ni sunset, esok sunset, lusa pun sunset. Ni pun layan-layan dia. Motor Alhamdulillah buat masa ni okey.
masih lagi cemerlang. Alright, kita dekat road 406. Depan tu kita kena U-turn. Dah nak sampai dah katanya. Macam kalau tahu tadi U-turn kat sana je. Okey, kata betul ke tak ni, kita mencuba nasib dulu. So hopefully betul lah. 600 meter ada stesen minyak, dia dekat belakang. Stesen minyak, dia dekat belakang. Okey, aku kan dah sampai dah ni. Nari-nari cafe. Oh, nari-nari cafe. Okey, sudah sampai nari-nari cafe. Nak balik kita kena lah. Forza apa ni? 350 lawa pula. Masa besar pula. Bapak mari sedap ni. Buat lain macam kan? Air saya lagi sedap. Air apa? Air Amazon. Lepas. Menu wajib Thailand 4 kapau teh ais. Wajib. Okey, dah settle makan dekat Nari-Nari Cafe. Ni kita nak menghala ke hotel. Hotel apa? Lupa dah nama dia. Tapi dekat Satun lah. Off-road sikit. Tapi cantik lah nari-nari ni. Rasa mungkin next time boleh lepak sini lah, tidur semalam. Alright, let's go. So perjalanan kita akan mengambil masa lebih kurang 52 kilometer. Tidak, kita kena U-turn. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright guys, so bismillah.
Goodbye Nari-Nari. Nari-Nari Cafe. Saya lupa lah nama hotel. Tak tahulah macam mana boleh lupa. Saya pun tak tahu kat mana saya sekarang ni. Dekat road 404. Tapai 13 kilo. Tapi cantik lah guys kawasan ni. Lagi 3 km kita nak sampai dekat hotel. Alhamdulillah. Itu dah, kita disajikan dengan laut. Saya pun tak tahu kita kat pantai mana ni, tapi laut lah. Cantik lah view sini kan. Oh, memang healing guys Oh, ni banyak orang jual-jual. Oh, ni ada dia punya apa, Pak Bara. Oh, ni lah Pak Bara. Kita dekat Pak Bara guys. Kita dah sampai dekat area Pak Bara. Papaya tu. Cantik jugalah kawasan ni. Maklumlah, pertama kali sampai ke sini. Silap masuk simpang. Alright, so kita dah sampai dekat bara-bara bajet 1. Nah, itu dia hotel yang kita booking. Okay, jom kita pergi check in dulu. Oops. This is mine. This one. Yeah. Okay, so this is the room. Okay. Wow. Okay. Quite nice. So kita nak pergi jalan-jalan ya. Kita bawa mic. Let's go to the road guys.
tiramisu. Ni brand dia. Aku kena tipu. Ni tu dia tiramisu. Kau tahu tak? Ini tiramisu. Inilah strawberry. Inilah mango. Tak ada apa pun kan? Tak ada apa yang kena buat. Tak adalah untuk yang kita tu kita bagi melapak je kan. Okay. Nampak gaya angin ni macam nak hujan. Awak. Benar betul. Payung. Okay guys, so rasa sampai sini je. Sebab tak ada aktiviti apa dah pun nak buat. Kita jumpa esok lah. Ni pun nak pergi 7E kan, 7E kan, beli makanan sahur kan. Tu je lah. Okay guys, jumpa esok. So kita dekat depan 7E. Okay, roti Aroy. Ini banana. Banana. Oh, banana. Sedap. Aroy. Aroy chăng lời. Boleh bayar. Makasih noh. Okey, sama. Boleh cakap Melayu. Kena dan. Thailand pakai mah. Oh Thailand kopi. Oh, makan sudah. Aroy.